Korang ingat nak ride King of Touring kelas kayangan macam Honda Goldwing GL 1800 ni kena keluar bajet sampai 200,000 lebih? Usually bila nak beli motor touring premium macam Goldwing ni, harga motor tu starting je. Nak tambah crash bar, dashcam, luggage rack, passenger armrest, foot pad, protection dan macam-macam lagi, boleh habis dekat puluh-ribu juga. Jadi persoalannya, kalau ada unit yang semua benda ni dah siap, agak-agak berbaloi tak? Goldwing ni dia guna enjin 1833cc 6 silinder boxer dengan output sebanyak 126 PS dan 170 Nm of torque. Power delivery dia sangat smooth dan gearbox dia guna 7 speed DCT. Nak ride santai, biarkan DCT tukar gear secara automatik. Nak control sendiri, ada pedal shifter. Motor ni dia ada walking mode dan reverse sebab berat dia je dah nak dekat 400 kilo kawan-kawan. Untuk touring jauh pula, Goldwing ni memang fokus dekat comfort dan safety. Dia ada electronic suspension, cruise control, riding modes, traction control dan ABS. Unit ni juga datang dengan airbag, sangat rare untuk motor tau. Meter dia pula dia bagi 7 inci TFT display dengan analog meter, lengkap dengan semua navigation, Bluetooth, Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi yang buat unit ni menarik lagi adalah jajan-jajan dia yang dia dah datang sekali. Bahagian exterior dah banyak upgrade dengan chrome trim dekat front fender, fog light, signal, body, side panel, speaker cover dan center tank control. Untuk comfort rider pula dia ada wider foot pack, rider backrest, passenger armrest dengan luggage rack sekali dengan rear lighting. Safety dengan protection pun dah prepare. Ada engine crash bar, front dan rear dashcam. Lepas tu dia ada air deflector dekat bawah side mirror tu. Bahagian yang selalu kena cala pun dah ada protection. Dia ada rubber pad dekat side panel dan tank body tu untuk grip yang lebih baik dan kurangkan risiko cala. Lepas tu dia punya side stand pun dah upgrade. Jadi lepas ni kalau korang nak park motor yang besar dengan berat ni, korang dah tak risau dah. Unit depan saya ni dia tahun 2022, mileage lebih kurang 12,000 km, warna candy arden red, lengkap dengan spare key, airbag dengan semua aksesori yang saya dah mention tadi. Harga dalam 178,000. Kalau korang serius nak cari Goldwing untuk touring dan nak tahu option grade, condition, full spec ataupun kiraan loan, komen Goldwing atau terus DM saya. Sebab kalau nak beli touring ni, lagi best bila motor tu dah ready nak ride, ready untuk travel.